Okay guys, so hari ni aku berada dekat Sepang International Circuit. So seperti mana yang korang sedia maklum lah, bulan ni adalah bulan MotoGP. So itulah tujuannya keberadaan aku kat sini. Alamak, pandai kali 959. Siapa punya ni? Nak test ride boleh. So bukan setakat nak tengok the racing of the MotoGP today. I also come here for a specific reason whereby I want to go and watch the launching of the Suzuki bike. Because today Suzuki akan meluncurkan motornya. Kiranya macam diorang mengambil kesempatan lah di sebalik kemeriahan MotoGP untuk minggu ni. So kalau kata korang nak tahu motor apa yang bakal diorang launchingkan hari ni, korang layan aje lah sampai habis video ni. Okay? Ramai. Tapi rasanya semalam lagi panjang beraturnya. Patutnya hari ni lah yang ramai sebab hari Ahad, race day. A few inches later. Alright, dah lepas stage pemeriksaan tadi. Tengok tadi banyak gila barang-barang makanan lah, khasnya minuman-minuman kena tinggal. Sebab sekarang ni dah memang seterik gila makanan tak boleh bawa, minuman tak boleh bawa daripada luar. Banyak gila yang kena tinggal dekat meja lepas kaunter pemeriksaan tadi. So, jom lah kita mencari di manakah booth Suzuki. Alright, dah sampai. Apa tu? Jom masuk. Jom, kita register jom. Berapa orang kau? 3 orang kan? Alright. Halo. Okay guys, so diorang akan lancarkan 2 model hari ni. Macam yang korang tengok dekat gambar ni, GSX 8TT dengan GSX 8T. So sekejap lagi diorang akan reveal the model. Bukan model yang duduk atas motor tu, bukan. Yang ini, yang berselubung ni. Sebab yang berselubung itu lebih berharga. EMI Suzuki Motorsport Malaysia. We are about to unveil on the queue, alright? That's right, here we go, ladies and gentlemen. In 3, 2, 1, let's go! Give a big round of applause, everybody! Okay guys, so inilah dia Suzuki GSX 8TT dan juga Suzuki GSX 8T yang baru aja korang tengok tadi kan, dilaunchingkan oleh Encik Suzuki Malaysia. So untuk kedua-dua model ni, kalau kita tengok dari segi rupa paras luaran dia, memang kita sendiri akan sedia maklum lah yang bahawasanya kedua-dua model ni membawa konsep retro. Dan kalau ikutkan dari Suzuki sendiri, untuk kedua-dua model ni ianya direka berfalsafahkan retro spirit next generation performance. Maksudnya diorang gabungkan rupa paras klasik dengan teknologi moden. Kalau tanya aku, berdasarkan dari rupa paras kedua-dua Encik 8TT dan juga 8T ni, memang sampai lah mat dia punya vibe-vibe retro tu. Untuk GSX 8TT ni, ianya datang dalam 2 variant color pilihan, iaitu Glass Sparkle Black dan juga Pearl Matte Shadow Green. Manakala untuk GSX 8T ni pula, dia ada 3 variant color pilihan, iaitu Metallic Matte Steel Green, Candy Burn Gold dan juga Metallic Matte Black. Untuk GSX 8TT ni, ianya bakal dijual pada tanda harga RM63,600 tidak termasuk road tax dan juga insurans. Manakala untuk GSX 8T ni pula, ianya bakal dijual
dijual pada tanda harga RM59,600, tidak termasuk road tax dan juga insurans. Dari segi enjin, kedua-duanya menggunakan enjin yang sama lah, iaitu enjin 4-stroke parallel twin double overhead cam liquid cool fuel injection yang bersesaran 776cc. Yang bestnya untuk enjin kedua-dua model 8T dan juga 8TT ni, dia menggunakan 270 degree punya crankshaft. So bunyi yang bakal dikeluarkan daripada exhaust tu memang meruntun jiwa lah man. Tambah pula kalau korang dah sarung exhaust aftermarket tu, memang syahdu habis. So untuk enjin ni, ianya dikatakan mampu menghasilkan sekitar 82 horsepower dan juga 78 Nm of torque. Dari segi perbezaan rupa paras untuk kedua-dua model 8T dan juga 8TT ni, kalau kita tengok sekali imbas pun dah boleh nampak dah man. Untuk 8TT ni korang boleh nampak lah dengan dia punya kepala tu. Lepas tu kalau tengok dekat bawah sikit, dia siap ada undercoil lagi. Berbeza dengan model 8T yang kalau kita tengok memang nampak lah yang ianya totally naked. Seat dia pun kalau tengok dari segi design ada sedikit perbezaan. Kedua-duanya datang dengan 5 inci punya TFT full colored display meter, dilengkapi dengan Suzuki Intelligent Ride System ataupun SIRS. Dalam SIRS ni dia pecah lagi kepada beberapa features. Ada Suzuki Drive Mode Selector ataupun SDMS, yang ni lebih kurang macam riding mode lah. Lepas tu ada Suzuki Traction Control System ataupun STCS, Ride by Wire Technology, Bidirectional Quick Shifter, Dual Channel ABS, Suzuki Easy Start System dan juga Suzuki Low RPM Assist. Memang meriah teruk man gula-gula yang dia ada ni. Selain dari itu semua, untuk suspension depan kedua-dua model ni didatangkan dengan USD fork. Manakala untuk suspension belakang pula ia didatangkan dengan link type punya monoshock. Untuk braking system dia pula, kedua-duanya didatangkan dengan double brake disc untuk brake depan yang dipadankan bersama-sama dengan 4 piston radial mounted Nissin brake caliper. Untuk brake belakang pula macam biasa lah, single brake disc yang dipadankan bersama-sama dengan single piston Nissin brake caliper. Untuk fuel tank capacity pula, kedua-duanya mempunyai tank capacity yang sama, iaitu 16.5 liter. Dari segi berat pula sedikit berbeza. Untuk GSX 8TT ianya mempunyai berat sekitar 203 kg, manakala untuk GSX 8T pula beratnya adalah sekitar 201 kg. Dan untuk seat height pula juga ada sedikit perbezaan. Untuk GSX 8TT ni dia punya seat height adalah setinggi 810 mm, manakala untuk GSX 8T pula seat height dia adalah setinggi 815 mm. Okay guys, so itulah dia bersempena dengan majlis the launching of the Suzuki GSX 8T dan juga GSX 8TT. So korang rasa macam mana? Menarik atau tidak GSX 8T dan juga 8TT tadi tu? Kalau rasa menarik, tunggu apa lagi? Beli je, pergi booking. Tapi kalau korang rasa macam tak kena dengan tekak korang, kisah pula aku. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, so kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?